Baik, buat sahabat-sahabat, kenalan semua yang mungkin pada malam ini adalah pertama kali menyertai kita punya talk series kita pada malam ini. Untuk makluman semua, Competence adalah satu Competent Talk Series ni merupakan satu inisiatif yang diajukan oleh Jabatan Profesional Muda JPRO, Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang mana antara tujuannya adalah untuk menjadi satu platform wadah untuk memberi ruang kepada pimpinan dan juga profesional PAS khususnya untuk berkongsi pandangan, berkongsi idea, perspektif tentang isu semasa dan segala isu berkaitan dengan dasar, polisi, governance dan pentadbiran. Jadi untuk makluman semua, pada malam ini adalah sesi kita yang kedua, edisi kita yang kedua. Dan pada sesi kita yang pertama hari itu kita menjemput YB Datuk Dr. Ali Akbar yang merupakan adun Karembunai, adun pertama PAS di Sabah. Jadi untuk hari ini kita ada satu topik yang kita akan kupas, topik yang kita akan kongsikan pada malam ini adalah tentang konflik Asia Barat, implikasi terhadap sektor perladangan dan komoditi. Yang mana kita punya jemputan pada hari ini bukan calang-calang, memang orang yang pakar, yang layak untuk menjawab persoalan ini, iaitu YB Bakri Jamaluddin, iaitu merupakan ahli Parlimen Tangga Batu. Jadi sebelum kita serahkan kepada YB untuk makluman semua, untuk kata-kata aluan, kita menjemput Ustaz Hanif Jamaluddin yang merupakan Naib Ketua Muda PAS Dewan Pemuda PAS Malaysia untuk memberi sikit ucapan dan kata-kata aluan. Silakan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih ucapkan kepada saudara Allah Subhanahu Muhammad Fazli selaku moderator pada malam ni. Yang bahagia, yang berhormat Tuan Haji Bakri Jamaluddin selaku ahli Parlimen Tangga Batu, Dr. Firdaus atau Dr. Fairuz selaku pengurusi JPRO Dewan Pemuda PAS Malaysia, dan seluruh sahabat-sahabat yang berada di dalam program Competent Talk Series kita yang kedua ini. Yang pertamanya, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita dapat meneruskan talk series kita yang kedua, yang saya kira tajuk pada malam ni adalah tajuk yang sangat penting, tajuk yang sangat baik, berkait dengan konflik Asia Barat dan implikasinya terhadap sektor perladangan dan juga komoditi. Tajuk ini dia sangat berkait dengan kita pada ketika ini kerana dia berkait dengan konflik yang ada, peperangan yang berlaku pada ketika ini yang berlaku di Asia Barat, yang sudah pastinya dia bukan sekadar berkait dengan perladangan dan komoditi, tetapi dia berkait dengan sektor diri kita sendiri. Dia berkait dengan sektor pemakanan, dia berkait dengan sektor pengangkutan, dia berkait dengan banyak sektor-sektor yang berhampiran. Lebih-lebih lagi, bila kita cerita berkaitan dengan konflik Asia Barat, dia akan berkait juga dengan perkara yang sangat rapat dengan kita, hal yang berkaitan dengan minyak, hal yang berkaitan dengan diesel, hal yang berkaitan dengan RON 95, 97 dan sebagainya. Walaupun malam ni saya kebetulan ada tengok tadi, berkemungkinan diesel mungkin turun lagi sekitar dalam 50 sen kalau tak silap, ada terbaca tadi, tak pasti sama ada kebenarannya. Namun konflik ini dia sangat memberi kesan pada kita, dan kalau seingat saya, hari ini adalah di antara hari terakhir genosid di antara Iran dan juga Amerika yang telah pun dipersetujui sebelum daripada ni. Jadi kita tak pasti apa yang akan berlaku selepas daripada ni. Jadi perbincangan pada malam ni membawakan seorang pakar yang saya kira berpengalaman luas dalam hal yang berkaitan dengan sektor perladangan dan juga komoditi ini, yang sebelum ni pernah terlibat dengan pelbagai segmen-segmen yang berkait dengan perladangan. Jadi saya sangat yakin pengisian pada hari ini akan memberikan satu input yang sangat baik kepada kita. Adakah konflik ini dia memberi kesan kepada kita, khususnya dalam sektor perladangan dan juga komoditi ini. Jadi saya mewakili Yang Berhormat Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia mengucapkan yang pertamanya tahniah kepada JPRO di atas pelaksanaan program
Competent Talk Series yang kedua ini. Dan juga saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada seluruh sahabat-sahabat tuan-tuan yang masuk pada perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan dan juga ada isi-isi, ada input-input yang baik yang boleh kita jadikan input untuk diri sendiri, dan juga bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi mungkin input itu dia bermanfaat untuk kita sampaikan juga kepada orang lain. Kita sampaikan dalam bentuk tulisan, kita sampaikan dalam bentuk video ataupun sebagainya, supaya masyarakat yang berada di luar juga mengetahui akan situasi terkini yang berlaku yang berkait dengan sektor perdagangan dan juga komoditi ini, insya-Allah. Jadi saya kira itulah sebagai permulaan awalnya, kerana kita lebih ingin mendengar ucapan ataupun perkongsian daripada Yang Berhormat Tuan Haji Bakri Jamaluddin ini. Mudah-mudahan program seperti ini dapat diteruskan untuk mencambah lagi ilmu kita, dan saya sangat yakin sahabat-sahabat jangan segan, jangan malu kawan-kawan semua untuk bertanya soalan. Sama ada soalan bila dibuka nanti boleh bertanya ataupun dalam ruang chat yang disediakan. Bentuk-bentuk soalan-soalan yang berkait dengan negara kita, yang berkait dengan sektor yang dibincangkan pada malam ini, insya-Allah. Jadi saya kira itulah sedikit ucapan aluan program ini. Mudah-mudahan ia akan memberi manfaat dan juga memberi penambahan pencerahan ilmu yang sangat baik kepada kita, insya-Allah. Tahniah Jipro, mudah-mudahan dapat diteruskan pada masa akan datang. Sekadar itu saja. Saya pulang balik majlis kepada saudara Fazli. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hanif atas kata ucapan aluan-aluan sebentar tadi. Baik, untuk makluman rakan-rakan dan semua peserta Competent Talk Series kita pada kali ini, mungkin saya nak kongsikan sedikit tentang format ataupun perjalanan kita punya Talk Series pada malam ni. Sesi awal ni kita akan moderator ataupun host akan bertanya soalan dengan YB. Kemudian kita akan beri ruang kepada semua peserta ataupun kenalan semua untuk bertanyakan soalan terus kepada YB. Jadi sahabat semua, kenalan semua boleh, rakan-rakan semua boleh sediakan soalan. Nanti apabila sesi ataupun ruang Q&A nanti boleh terus ajukan kepada YB kita, insya-Allah. Baik, seperti mana kita semua sedia maklum, untuk kita punya edisi kali ini, Competent Talk Series edisi kedua, siri yang kedua ini, topik yang kita bawakan ataupun tajuk yang kita bawakan adalah konflik Asia Barat, implikasi terhadap sektor perdagangan dan komoditi. Jadi seperti mana yang kita semua sedia maklum, jemputan ataupun speaker kita pada hari ini adalah YB Haji Bakri Jamaluddin, yang merupakan ahli Parlimen Tangga Batu. Mungkin saya nak kongsikan sedikit lah background ataupun latar belakang YB kita pada hari ini. Untuk makluman, YB kita ni memang pakar dalam bidang komoditi ataupun perdagangan ni. Kalau kita, mungkin saya boleh kongsikan sedikit antara jawatan yang di apa namanya, antara jawatan-jawatan yang terlibat YB kita antaranya adalah uh, sebagai BOD atau Board of Director TH Plantation, uh, Board Director juga untuk MPOB, dan pelbagai jawatan-jawatan lain lah dari segi apa, secara direct dengan industri dan juga NGO dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, okay, kita akan teruskan kita punya talk series pada malam ini. Baik YB, Assalamualaikum, khabar YB? Waalaikumsalam, khabar baik. Apa khabar Fadli? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan kepada tajuk ataupun topik kita pada malam ini, mungkin saya rasa baik untuk mungkin YB bagi briefing atau pengenalan sikit lah. Saya nak cerita tadi macam banyak sangat dan ada juga yang saya macam aku nak mula dengan mana ni dulu. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit pengenalan diri YB. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Baik yang saya hormati moderator malam ni, saudara Fadli Halim. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya ke program ini. Walaupun tadi disebut pakar-pakar, sebenarnya saya bukan pakar lah. Saya masih lagi dalam proses belajar.
Tapi mungkin pendengar ataupun penonton yang terlibat mengikuti program nak kenal saya secara rapat lah. Baik, saya sebenarnya memang belajar di Universiti Pertanian. Saya keluar tahun 1985, diploma pertanian. Ya, kebetulan zaman tu adalah zaman recession dan saya alhamdulillah ditawarkan untuk bekerja sebagai kadet dengan syarikat Kuala Lumpur Kebun Berhad. Alhamdulillah lah dalam masa 5 tahun saya dalam umur 25 tahun saya dah dapat jadi manager estate lah. Dan saya teruskan kerjaya saya dengan Kuala Lumpur Kepung selama 34 tahun sebelum saya diminta berhenti oleh Tuan Guru yang berhormat PJ Melaka waktu tu. Sekarang ni Tuan Guru Ustaz Zulkifli lah minta saya berhenti kerja dan terjun dalam bidang politik kerana memang kita dalam hasrat PAS ni kita nak supaya orang-orang teknokrat ni masuk ke dalam politik. Kalau ditakdirkan Allah kita menjadi kerajaan, jadi orang-orang yang kompeten dalam bidang masing-masing lah untuk berada dan memberikan pandangan dan idea bila kita jadi kerajaan lah. Baik, saya juga pernah menjadi board director lembaga pengarah MPOB tahun 2021 ke tak salah saya sehingga 2022. Kemudian Tabung Haji Plantation. Kemudian saya juga pernah jadi managing director selama 10 bulan dengan syarikat Danum Sina, iaitu anak syarikat kepada Puncak Niaga di Shah Alam. Dan sekarang ni saya terlibat dengan TDM lah, anak syarikat Terengganu yang bergerak dalam bidang plantation dan juga dalam bidang healthcare lah. Itu lebih kurang lah tentang diri saya lah. Okey, so kalau kita dengar tadi, subhanallah, memang dia punya pengalaman itu memang selayaknya lah untuk menjadi speaker kita pada hari ini. Baik, Abi, kita teruskan kepada topik kita yang ingin kita bicara dan kita kupaskan pada malam ini. Baik, soalan saya yang pertama adalah bagaimana Wabi melihat dalam landscape konflik Asia Barat ketika ini dan apakah kesan awal kepada ekonomi global khususnya direct dalam sektor komoditi dan peladangan di negara kita. Silakan Wabi. Terima kasih Fadli. Sebenarnya kalau kita lihat ketegangan politik di Timur Tengah terutamanya tahun ini telah mencetuskan kesan domino sebenarnya yang ketara kepada ekonomi global lah. Terutamanya peningkatan harga minyak mentah akibat gangguan di Selat Hormuz. Dan situasi ini meningkatkan premium risiko pelaburan, mendorong peralihan kepada aset selamat dan mengganggu rantaian bekalan yang memberi kesan tidak langsung pada Malaysia. Jadi kalau kita lihat kepada sektor komoditi, sebenarnya di Malaysia ni bila kita sebut komoditi orang lebih nampak pada kelapa sawit. Kan sebenarnya memang kita tidak nafikan hari ini sawit ni menjadi antara industri yang keempat tertinggi menyumbang kepada GDP negara, iaitu sekitar 100 bilion lebih. Tapi sebenarnya bila kita cakap soal komoditi, sebenarnya yang ada di bawah kementerian ni, pertama dia panggil lah sawit itu sendirilah. Yang kedua getah, tiga koko, keempat kenaf dan kelima adalah kayu-kayuan lah. Ini yang berada di bawah kementerian komoditi. Jadi kalau kita lihat bila berlakunya krisis di Asia Barat ini, kesan yang pertama kita dapat adalah kesan lonjakan harga minyak dan tenaga. Dan jadi gangguan ini sebenarnya memang berikan kesan yang besar kepada sektor peladangan dan komoditi. Baik, kalau kita lihat contoh koko, saya cakap koko dulu. Baik, koko ni sebenarnya walaupun Malaysia dianggap antara negara yang penting dalam sektor komoditi koko, tetapi kita sebenarnya production koko kita sangat kecil. Jadi apa yang kita lakukanlah kita import biji dari luar dan kita proses baru kita jual keluar. Jadi kita bayangkanlah kalau biji koko kita sendiri itu kita import dari luar, apabila berlaku kenaikan lonjakan harga minyak dan tenaga, sudah pasti dia punya transportation cost yang memang melambung tinggi dah. Dan ini saya rasa akan memberikan kesan kepada bukan saja dia akan juga akan memberi kesan kepada industri koko. Baik, kalau kita bercakap soal sawit pun sama, kerana apabila berlakunya lonjakan harga minyak ini, dia memberikan kesan kepada transportasi, machinery, dan yang lebih penting adalah kita panggil baja lah. Sebab dalam sektor peladangan ini, khususnya kelapa sawit, 60 hingga 70% dari operational cost itu sebenarnya adalah datang daripada kos pembajaan lah.
Jadi bila kita panggil harga transport naik, sudah pasti harga baja akan naik. Cuma kalau kita melihat hari ini pada zaman sekarang ni memanglah sebab baja-baja yang digunakan sekarang ni sebenarnya mereka pesan daripada tahun lepas. Mungkin dia tidak begitu berikan kesan pada hari ini, tapi saya rasa pada second half of this financial year, second half of this calendar year dan seterusnya dia akan berikan kesan kepada kenaikan yang tinggi terhadap fertilizer baja itu sendirilah. Baik, kemudian kita lihat kesan apa lagi? Baik, bagaimana dia kesan dia kepada ekonomi. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan krisis Asia Barat ni akan memberikan kita panggil menjejaskan kestabilan ekonomi global kerana dia sangat bergantung sebenarnya kepada tenaga lah. Wabi, Ya. saya kalau kita tengok dalam siri-siri respon tentang konflik di Asia Barat ni, saya tertarik ada satu berita yang saya baca di Indonesia yang mana mengugut dunia untuk menjadikan kita semua sedia maklum yang kelapa sawit adalah Indonesia adalah pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia. Dan Ya. mereka juga mengugut dunia bahawa Indonesia pun juga boleh mengugut untuk mengganggu maksudnya ekonomi dunia dengan tidak membekalkan kelapa sawit apa ni bekalan minyak sawit di dunia. Bagaimana YB melihat benda ni? Baik, terima kasih lah soalan ni. Dia sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ni dia kalau tak salah saya lah sebab saya tak study betul dia punya statistik. Tapi serasa saya Indonesia ni dia merupakan antara negara penyumbang minyak sawit dunia. Dia mengeluarkan lebih kurang 48 atau 49 juta tan setahun. Sedangkan negara Malaysia ni lebih kurang dalam 19 juta tan setahun. Jadi saya tak tahu apa dia punya strategi dia. Cuma kita lihat Indonesia ni kelebihan dia sebenarnya sebab tu kalau kita lihat hari ni kenapa diesel di Indonesia lebih murah kerana bila mereka punya volume CPO yang tinggi mereka boleh menggunakan CPO tu untuk mengeluarkan biodiesel dan biodiesel ini sebenarnya boleh jadi pemampan kepada kenaikan harga diesel yang begitu tinggi lah. Tapi saya tak pasti jauh mana ancaman Indonesia itu kepada dunia lah. Dan kalau kita tahu sebenarnya kalau kita melihat soal CPO ni antara negara-negara pengguna utama CPO adalah sebenarnya India. Ya, India, kemudian China, itu antara pengguna utama lah. Kalau kita cakap Amerika ni, Amerika guna tak banyak. Jadi saya tak pasti sejauh mana ugutan yang dilakukan oleh Indonesia kepada global economy apabila mereka menyekat ekspor sawit. Kerana kalau kita lihat dia panggil dalam global vegetable fat ni dia bukan saja kelapa sawit, sebenarnya dia ada alternatif lain dia panggil rapeseed, minyak soya, minyak bunga matahari dan sebagainya lah. Jadi kalau Indonesia kita panggil mengancam, apa yang mengancam tidak mahu mengekspor minyak sawit. Pertama sebenarnya kalau bagi Malaysia dia bagus sebab harga sawit akan naik. Kan? Sebab bila short supply sedangkan minyak-minyak sawit dan sebagainya dipanggillah dia makanan dan apabila dia short tentulah akan menyebabkan harga sawit akan naik, CPO akan naik dan juga harga-harga minyak sayur yang lain juga akan turut naik lah. Itu yang dapat saya simpulkan. Baru-baru ni YB ada berita yang berkongsi tentang biodiesel B15 dikatakan dilaksanakan secara berperingkat daripada Menteri Ekonomi Ahmad Masrur, yang mana dia kongsikan bahawa yalah kita tahu yang kita ada challenge ataupun cabaran dari segi apa ni bekalan minyak daripada diakibatkan oleh konflik. Dan adakah biodiesel merupakan alternatif pada masa depan ataupun jangka pendek apabila Wabi melihat isu ini mungkin faktor penolak ataupun faktor yang percepatkan untuk Malaysia mungkin perlu laksanakan biodiesel secara meluas. Baik, terima kasih saudara Fazli. Baik, sebenarnya kalau siapa yang ikuti Facebook saya kan, saya dah tulis tentang biodiesel ni sebenarnya daripada bulan 3 gitu. Kan Menteri FGV dia mula bercakap tentang biodiesel ni sangat awal bulan April, tapi saya dah tulis lebih awal 2 artikel saya tulis.
Artikel saya pertama, Malaysia harus menggandakan pengeluaran biodiesel. Sebab macam saya katalah, di Malaysia ni kita ada 22 loji sebenarnya dan dia baru beroperasi, 19 loji beroperasi tapi di bawah kapasiti. Sepatutnya kita boleh mengeluarkan lebih kurang 2.3-2.5 juta tan biodiesel dalam apa setahun. Tetapi sebab kita beroperasi di bawah kapasiti, kita baru Malaysia baru mengeluarkan lebih kurang 900 lebih ribu liter sajalah. Baik, apakah sebenarnya kita kena tahu, dan saya juga dah dijemput dalam program apa Kekal Tenang dah bercakap soal biodiesel. Pada awalnya biodiesel ni kenapa biodiesel diperkenalkan? Baik, pertama biodiesel diperkenalkan untuk menstabilkan harga komoditi sawit itu sendiri sebab dia ada masa dia naik. Contoh waktu zaman COVID kan, bila global vegetable supply dia tak cukup disebabkan oleh COVID, masalah perang di Ukraine dan sebagainya. Kita ingat tak di Malaysia waktu tu harga CPO melambung sampai 8,000 ringgit setan, menyebabkan harga minyak masak kita pun melambung tinggi kan. Jadi bila orang tak faham, orang akan kata bahawa ini sebab kerajaan tak tahu urus, tapi tidak. Ini dipanggil faktor global, faktor global. Baik, sebenarnya kalau dalam keadaan sekarang, apabila itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya, hari ini kita menghadapi masalah global warming, di mana suhu bumi naik. Kalau tak silap saya, menjelang 2050, kita cuba tak mahu suhu bumi naik. Saya ingat 0.2 degree macam tu lah, kalau tak silap saya lah. Jadi, bila kita cakap global warming, kita bercakap soal pembebasan GHG, greenhouse gas, terutamanya carbon dioxide. Baik, sebenarnya kalau kita menggunakan fossil fuel ni sebenarnya minyak bumi ini dia merupakan carbon sink, karbon yang berada di dalam bumi, dan bila kita bawa keluar, sudah pasti kita membebaskan karbon yang tersimpan dalam bumi itu, kita membebaskan udara dan kita menjadi penyumbang kepada global warming. Baik, saya yakin mereka-mereka yang menonton sini secara live, bila berlaku global warming, sebenarnya dia akan menjejaskan rantaian makanan, sebab cuaca tidak menentu, kemarau yang panjang, hujan hingga banjir. Dia pasti merosakkan rantaian makanan. Sebab tu hari ini orang bicara soal food security. Ya. Jadi sebab tu kita fikirkan apakah alternatif yang boleh kita lakukan supaya carbon sink yang berada dalam perut bumi ini tidak kita bawa keluar, menyebabkan sektor tenaga ini menjadi penyumbang utama kepada global warming. Jadi alternatif dia adalah mereka pergi kepada biodiesel. Baik, biodiesel ni dia bukan saja daripada minyak sawit, dia boleh juga daripada minyak kacang, daripada minyak soya dan sebagainya. All vegetable fats can be processed untuk jadikan dia sebagai biodiesel lah. Baik, yang ketiga, biodiesel ni dia sustainable dan dia renewable, kan? Renewable. Itu pada asalnya lah. Jadi sebab itu kalau kita lihat Indonesia sendiri pun mereka dah pergi sampai B40 dan mereka ekspor ke Eropah sebenarnya. Ya, mereka dah mula, dan negara-negara Eropah sebenarnya sudah jauh ke depan menggunakan biodiesel berbanding dengan kita di Malaysia lah. Baik, jadi sebab itu saya kata dalam keadaan sekarang, bila harga diesel tu melambung terlalu tinggi, sebenarnya alternatif yang terbaik adalah kita menggunakan biodiesel. Dan sebab macam kalau kita katalah biodiesel ni, kalau setiap 1 tan CPO tu, kalau kita convert dia menjadi biodiesel, dia boleh dapat dalam 1,100 liter tau. Kan? Jadi kalau kita kata harga CPO sekarang katakan dalam 4,100 kan, kita bagi dengan 1,100, jadi lebih kurang dalam RM4 lebih aja dia punya harga diesel tu. Dan itu tak termasuk kalau kerajaan mengadakan perundingan dengan syarikat besar kan, supaya bagaimana harga ni boleh kita rundingkan supaya kita boleh jadi sebagai suatu faktor pemampan kepada kenaikan harga diesel yang melambung tinggi. Baik, kemudian ada orang tanya kita, apakah Malaysia ready? Macam saya katalah, sebenarnya kita ada 22 loji. Dan Malaysia sebenarnya dah sampai B20, walaupun Menteri baru cakap B15. B20 ni digunakan di mana? Digunakan di Labuan, digunakan di Sarawak kecuali Bintulu, dan juga di Langkawi dah digunakan. Tapi secara umumnya sebenarnya kalau kita pergi ke ke pam minyak, dia dah tulis dah B7, B10 itu adalah biodiesel.
Mana dia 7% biofuel dicampurkan dengan kalau dia B7 7% biofuel dan juga dicampurkan dengan 93% apa ni fossil fuel lah. Itu yang dapat saya jelaskan. YB, apa halangan untuk kita ataupun mungkin YB boleh kongsikan sedikit pandangan untuk kita meluaskan teknologi biodiesel ni tadi, dan mungkin soalan yang apa namanya, yang mungkin bukan teknikal, mungkin orang yang bukan teknikal, just nak gambarkan, adakah biodiesel ni boleh sampai level kita gunakan untuk kenderaan awam dan sebagainya? Baik, sebenarnya kita kadang-kadang kena tahu juga teknikal kan. So biodiesel ni sebenarnya dia daripada dia sebenarnya minyak masak pun, minyak goreng kita nak pakai pun boleh kita guna untuk produce biodiesel tu. So biodiesel ni bagaimana kita nak hasilkan dia? Pertama dia akan melalui proses bagaimana esterification lah. Di mana minyak sayuran vegetable fat tu sama ada CPO crude palm oil ataupun soya beans oil, whatever oil lah, cooking oil. So dia akan dicampurkan dengan alkohol sama ada metanol ataupun etanol dicampurkan. Kemudian di natrium peroxide dicampurkan sebagai dipanggil pemangkin dan dia panaskan. Dan dari sana nanti dia akan dapat dua bahan. Satu dia biofuel tu akan float ke atas dan bawah dia dipanggil glycerol. Jadi conversion daripada CPO menjadi biofuel tu, mana 1 tan CPO kita boleh dapat lebih kurang 1,100 liter biofuel tau. Dan di samping tu, dan dia punya efisiensi pula dia, efisiensi dia lebih kurang dalam 92% hingga 99% dia punya conversion rate dia. Memang sangat-sangat efisien lah. Dan kita dapat satu lagi dia panggil byproduct, dia nama dia glycerol. Glycerol ni digunakan untuk buat sabun, buat shampoo dan sebagainya lah. Itu secara teknikal dia. Jadi sebenarnya boleh cakap, boleh tak biodiesel ini digunakan untuk kenderaan? Baik, kalau sebenarnya Malaysia dah pakai dah. Kalau kita pergi ke diesel, kita pergi dia tulis B7, B10, itulah biodiesel. Ya. Cuma saya sarankan kita pergi kepada B20, walaupun Menteri cakap B15, sebenarnya kita dah sampai B20. Dan B20 berarti 20% biodiesel dan 80% adalah fossil fuel diesel. Yang hari ini digunakan di Labuan, digunakan di Sarawak kecuali Bintulu dan juga di Labuan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kepada kenderaan, lebih-lebih lagi kalau bercakap tentang Euro 5 engine kan, dia memang compatible lah. Maknanya kat sini in term of commercialization lah uh, Ya, tadi Wabi sebut di Labuan dah pakai B20 pakai ya. benda ni. Maknanya di mana dibekalkan biodiesel tu? Di Dia memang tempat. di stesen minyak lah, stesen minyak. Ah. Ha, ha. Cuma hari ni dia satu lagi lah, dia panggil B100. B100 mana pure biofuel lah. Cuma pure biofuel ni macam saya bercakap dalam podcast Kekal Tenang, sebenarnya dia sangat sesuai digunakan dalam dia panggil industri heavy machinery lah. Peladangan, pembinaan, transportation, kapal dan sebagainya, dia disesuai menggunakan apa kita panggil yang B100 lah, mana pure biofuel tu. Sebab saya ada study juga, baca juga beberapa news ataupun berita-berita yang mana antara produk inovasi-inovasi yang apa ni, bakat-bakat Malaysia ni hasilkan adalah ada satu news tu dia kongsikan tentang bagaimana daripada minyak masak dia convert jadi biodiesel untuk bekalkan kepada apa ni, kapal terbang punya ni. Dan ada juga saya terbaca inovasi dia adalah tentang macam mana menggunakan minyak masak sebagai sumber bahan bakar untuk memasak. Kita tak pakai gas, kita pakai ni. So bagaimana YB nampak tentang inovasi itu sendiri dalam konteks Malaysia ni? Saya nampak dia macam uh, kena ada satu idea tu ataupun produk-produk inovasi tu macam dah banyak keluar. Tapi dari segi commercialization atau pelaksanaan tu macam ada halangan. Okay, YB boleh. Ya, baik. Baik, sebenarnya kan kalau siapa yang ikuti perbahasan saya di Parlimen, benda ni dah saya sebut. Sebab bila saya bahas tentang isu EM kan, banyak researcher yang datang jumpa saya yang bertata doktor daripada universiti ataupun agensi organisasi research jumpa saya lah. Sebab memang saya melihat sebenarnya kita banyak menghasilkan hasil-hasil R&D, tapi dia tidak boleh
diangkat tinggi, tak boleh dikomersialkan. Sebab saya tak tahu kat mana silap dia, sebab saya bukan kerajaan ya. Tapi bagi saya, kita perlukan political will yang kuat lah untuk kita angkat benda macam ni. Baik, sebenarnya memang tak dinafikan lah, dipanggil daripada minyak masak, ataupun kalau kita di industri sawit, daripada kita punya apa nama tu, byproduct kita yang apa nama tu, minyak yang kita apa nama yang kita bercampur dengan kita punya sludge and all that tu, sebenarnya boleh digunakan untuk buat, dia panggil SAF, dia panggil Sustainable Aviation Fuel, memang boleh. Tapi dia melalui proses, saya tak pasti proses tu sebab saya lebih fokus pada diesel, dan memang boleh sebenarnya. Okey, Babi. Ya. Mungkin kalau kita patah balik kepada konflik ni tadi, kalau Mhm. kumpulan-kumpulan yang uh, industri yang terlibat dalam ni, bagaimana YB melihat apa tindakan awal atau tindakan penting yang kerajaan perlu ambil untuk mengelakkan kerugian ataupun mengelakkan mereka ni yang terlibat dalam perniagaan supaya mereka terus boleh survive dalam mood ekonomi sekarang. Baik, sebab tu saya menulis 2 kali tentang biodiesel ni. Sebab kalau kita melihat siapakah sebenarnya pengguna utama apa nama tu diesel fuel ni kan? Diesel siapa? Apakah kita panggil pengguna-pengguna four wheel drive, pacuan empat roda, ataupun industri? Sebab tu ramai rakyat Malaysia tak perasan sebenarnya dia harga diesel industri dengan harga diesel yang berada di pam minyak tu dia tak sama tau. Contohlah, di saat harga diesel tidak subsidi ya, harga dia lebih kurang RM6 lebih, dan harga diesel untuk industri sebenarnya dah RM7 lebih tau, RM7.40. Siapa pengguna diesel industri? Macam saya katalah, syarikat peladangan, pertanian, perkapalan, transportation, pembuatan, dan juga industri apa nama tu pembinaan. Jadi mereka sebenarnya adalah pengguna utama diesel. Sebab tu bila harga diesel naik, sudah pasti pengusaha-pengusaha ini sama ada PMK dan sebagainya, mereka tidak akan absorb cost tu. Cost tu akan dialirkan kepada end user, pengguna kan. Sebab tu saya kata kerajaan perlu melihat secara serius supaya kita fokus kepada penggunaan biodiesel ini supaya dia boleh menampan kenaikan harga fosil fuel yang tinggi disebabkan konflik yang berlaku di Asia Barat. Itu pandangan saya. So macam saya kata tadi lah, kalau kita ambil heavy industry, dia boleh guna B100. Kalau dengan harga CPO lebih kurang kita kata tadi dalam 4,100 kan, makna dia harga B100 ni lebih kurang dalam RM4 lebih saja berbanding dengan harga industri RM7.40. Dan bagi saya tidak ada masalah sebab Malaysia punya, kita sudah punya teknologi. Kita dah ada teknologi dan kita dah punya 22 sebenarnya logi yang boleh memproses. Sebab kalau kita bercakap soal B7, B10, B20, sebelum menghasilkan B7, B10, B15, B20 ni kita kena menghasilkan B100 dulu. Kan? Pure biofuel baru kita boleh buat blending dengan fossil fuel diesel. Jadi itu pandangan saya. Jadi kalau kerajaan dia serius, dia kena lihat sektor pengguna utama sebenarnya apa? Ialah industri. Kan? Yang industri kalau dia bayar harga penuh, akhirnya apa? Kos dia akan pergi kepada pengguna. YB, kalau kita cerita uh, tentang renewable energy, tentang sustainability, bagaimana YB melihat dalam dalam konteks global kan, ada tak contoh-contoh negara yang boleh kita jadikan rujukan ataupun benchmark supaya yang mungkin kita boleh aplikasi ataupun tiru fasi dalam konteks Malaysia? Baik, sebab tu macam saya kata tadi kan, kalau kita bercakap soal apa nama tu biodiesel dia sebenarnya, macam saya kata lah, Indonesia kan dia dah keluarkan sampai B40 kan. Dan Indonesia sebenarnya ekspor ke Eropah tau. So Hmm. negara-negara Eropah ni dia lebih sensitif kepada global warming. Sebab tu mereka mengurangkan penggunaan fossil fuel, terutama diesel, dan mereka beralih kepada biofuel. Hmm. Cuma kita Malaysia ni kita terlambat. Jadi bila kita tak terlambat, jadi media-media tak cover dan sebagainya, hingga kita tak perasan. Sebab kita Malaysia, kalau kita Malaysia, walaupun kita dah guna B20 di Labuan, di Langkawi dan juga di apa tu di Sarawak, tetapi generally kita masih pakai B7, B10 dan rakyat pun tak perasan sebenarnya.
kita dah guna biodiesel ni? Wabi, kalau sebagai orang yang mungkin bukan technical background, mungkin Wabi boleh kongsikan sedikit apa beza B7, B10, B40, B20 yang mungkin orang yang mungkin tak faham lah apa benda sebenarnya saya tak faham. Mungkin Wabi boleh kongsikan sikit. Okey, macam saya kata tadi lah. Daripada apa ni kita panggil minyak vegetable fat ni, minyak sayuran ni, sama ada crude palm oil, minyak sawit dan sebagainya, kan dia melalui proses apa nama tu, esterification tadi kan, dan dia akan jadi 100% biofuel. Baik, untuk kita hasilkan B7 ni, makna dia menggunakan 7% apa ni biofuel, dan dia menggunakan 93% diesel daripada fosil. Dia blending, itu dia panggil B7. Ya, B itulah bio lah. Baik, kalau B10 pula, dia menggunakan 10% lah biodiesel dicampur dengan 90% diesel fosil. Itulah dia, kalau panggil B7, B15, B20, itu dia. Okey, oh nampak dia punya ni dia punya pemahaman tu. Okey, Wabi, ada beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita di ruangan komen. Soalan Okey, pertama okey. daripada IR Azhar Azmi. Salam Wabi. Dia Waalaikumsalam. beritahu plan-plan pemprosesan biodiesel, dapat proses biodiesel dari lemak haiwan, boleh majukan industri ternakan. Mungkin saya cuba fahamkan, dia nak beritahu adalah tentang bagaimana biodiesel ni untuk lemak-lemak haiwan. Macam mana Wabi? Ya, dia boleh aja. Dia cuma kan saya tak pasti lemak haiwan lah. Cuma dalam penghasilan biodiesel ni dia ada satu lagi, dia punya faktor dia panggil FFA, free fatty acid lah. So kalau free fatty acid tu tinggi, nanti dia punya quality biodiesel dia tak bagus. Sebab saya tak pasti sebab daripada lemak haiwan tu macam mana lah. Saya tidak dalam bidang itulah, tapi saya tak boleh jawab secara tepat. Tapi makna dia kalau kita ada lemak haiwan pun boleh diproses jadi biodiesel, bagi saya why not? Cuma kita tak tahu dia punya cost tu macam mana lah. Cuma kenapa kita cakap biodiesel ni kita menggunakan CPO? Sebab kalau kita lihat antara apa minyak-minyak sayuran dunia, sebenarnya yang paling efisien adalah kelapa sawit. Sebab kelapa sawit ni dia boleh menghasilkan minyak per hektar, dia lebih kurang dalam 3 hingga 6 tan hektar. Tetapi kalau kita ambil minyak-minyak yang lain, kacang soya sebagainya, dia tak sampai 1 tan tau kalau tak salah saya, ataupun 1,2 tan. Sebab tu kita kata sawit ni dia very efficient kalau nak dijadikan sebagai apa biofuel lah. Okey Wabi, ada soalan daripada kenalan kita, sahabat kita, John Derry. Dia kata, Salam Wabi. Okey. Bagaimana kesan kepada alam sekitar untuk penggunaan biodiesel B100? Adakah penggunaan B100 akan ada kesan kerosakan dalam jangka masa panjang kepada enjin kereta atau jentera berat? Silakan Baik, Wabi. sebenarnya teknologi ni dia bukan kita kata baru tau. Kalau tak salah saya, research ni dibuat oleh MPOB tahun saya ingat 1999, di mana kenderaan saya sendiri adalah kenderaan pertama di Malaysia, yang antara kenderaan pertama di Malaysia yang menggunakan biodiesel waktu itulah. Dia sebenarnya untuk alat berat dia tidak ada masalah. Ya, cuma biodiesel ni kalau tidak silap saya, dia punya combustion tu agak lambat sikit kalau berbanding dengan biofuel. Kan, tapi kalau kita cakap tentang kerosakan alam, sebenarnya fossil fuel lebih menyebabkan kerosakan alam. Sebab pertama, kita ambil daripada carbon sink, carbon yang ada dalam bumi, kita dalam proses nak menjadikan dia diesel petrol tu sendiri pun kita telah membebaskan karbon ke udara. Kan, kemudian apabila kita lakukan pembakaran, kan, jadi dia 2 kali 3 kali kita bebas karbon. Sebab tu dikata dalam dunia hari ini, sektor mana sebenarnya antara penyumbang besar kepada global warming? Sebenarnya sektor tenaga sebenarnya. Ya, sebab tu kita panggil ahli sains berfikir macam mana cara nak mengurangkan global warming ini, maka mereka beralih kepada satu tenaga sumber yang sifat dia sustainable dan juga renewable. Kan, sebab tu kita menggunakan B100. Tapi kalau untuk heavy machinery sebenarnya tak ada masalah. Wabi, uh, Ya, bila kita bercerita tentang industri sawit di Malaysia ni, ya. kita nampak sebelum ni ada banyak usaha-usaha seolah-olah, khususnya di negara Europe sebagai contoh, dengan menggunakan alasan apa namanya, alam sekitar, kelestarian alam sekitar dan sebagainya, untuk menghalang
minyak ekspor Malaysia ni di minyak sawit Malaysia ni diekspor di Europe sebagai contoh. Bagaimana Wabi melihat benda ni? Yang mana kita sedia maklum yang Malaysia sendiri ada inisiatif seperti MSPO dan sebagainya. Adakah Hmm. benda tu memang politically design ataupun sebenarnya tu usaha-usaha untuk mengekang ekonomi Malaysia? Baik, dia sebenarnya kan kita panggil dia just kita panggil world vegetable competitive lah, dia sebagai pesaing aja lah. Sebab kalau kita lihat apa nama tu minyak-minyak soya ataupun rapeseed bunga matahari ini dikeluarkan oleh negara-negara Eropah, negara Eropah dan juga apa nama dan juga USA, Amerika. Sedangkan sawit ni cuma dikeluarkan oleh Malaysia, Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga beberapa negara di Afrika dan juga Colombia kalau tak silap saya. Nah, saya lebih melihat kepada ni, saya melihat ini lebih kepada perang dagangan lah. Jadi sebab tu dulu berapa lupalah saya ingat 30 tahun dulu bila isu ni timbul, maka antara pengusaha-pengusaha dan juga pengguna-pengguna kita panggil apa pengguna-pengguna CPO ni, mereka tubuhkan satu round table sustainability, dia panggil RSPO lah. Dan melalui RSPO ni lah sebenarnya mereka bincang apakah syarat-syarat dikenakan. Contoh macam mereka bercakap soal global warming, mereka bercakap soal apa nama human trafficking, mereka bercakap soal environment, mereka bercakap soal good governance. Dia bermula di sini. Kemudian uh, saya tak ingatlah, tapi kat Indonesia pada tahun 2012 kalau tak salah saya, Indonesia dia keluar daripada RSPO itu, maka Indonesia menubuhkan dia punya apa standard ni, nama dia ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Malaysia saya ingat 2 tahun selepas Indonesia tubuhkan, baru Malaysia menubuhkan MSPO. Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya sijil MSPO kita ni antara sijil yang terbaik dan dia tidak bercanggah dengan apa yang digariskan oleh EUDR, oleh Europe lah, oleh Europe. Dan sebenarnya MSPO ni sangat baik, cuma masalah di Malaysia ni kalau kita panggil daripada syarikat-syarikat besar dan sederhana, mereka semua dah comply to MSPO punya standard. Cuma yang jadi masalah kita di Malaysia ni adalah di kalangan pekebun kecil. Saya ingat pekebun kecil kita tak sampai lagi dalam 100% dapat sertifikat. Saya ingat dalam sekitar 70 atau 80% lah. Baik, yang baki itu sebenarnya adalah disebabkan oleh kerana mereka ni apa namanya kita bukan kata menceroboh lah. Mereka menggunakan tanah-tanah tu yang mereka tidak ada geran tanah. Mungkin tanah kerajaan mereka tanam. Dan sebab tu saya di Parlimen bercakap bagaimana kerajaan pusat boleh bekerjasama dengan kerajaan negeri, sebab tanah ini dibawa kerajaan negeri supaya kita panggil isu ini boleh diselesaikan dan MSPO ni akan diakui kita panggil antara persijilan yang memenuhi kehendak EUDR itu sendiri. Baik, kemudian yang kedua, sebenarnya kita R&D pun sebenarnya kita jauh ke depan sebenarnya. Cuma saya pernah mengikuti satu seminar, online seminar. Kebanyakan orang-orang barat dia berkata, dia mengakui macam kita klaim minyak sawit kita ni baik, ada vitamin K dan sebagainya lah, baiklah kita ada tocotrienol, tocopherol dan sebagainya lah, baik untuk kesihatan. Tetapi mereka kata memang lagi segi biologi dan chemistry memang betul, tapi tidak dibuktikan secara klinikal. Sebab tu saya bercakap juga di Parlimen supaya kerajaan mengambil inisiatif agar kita panggil phytochemicals yang sangat bagus yang ada dalam sawit ini dapat kita lakukan clinical trial supaya dia diakui dan diiktiraf oleh dunia barat lah. Dan saya dapati baru ni, kalau tak silap saya, nanti bulan 5 nanti akan ada satu seminar yang akan diadakan di Delhi atau Mumbai, India, di mana kita akan membentangkan tentang hasil kajian klinikal tentang dua bahan penting yang ada dalam kelapa sawit lah, iaitu tocotrienol dan tocopherol yang dianggap baik untuk sebagai antioksidan dan juga untuk melindungi kita daripada serangan jantung dan sebagainya lah. YB sebagai Ya. individu yang uh, pernah bekerja ataupun terlibat direct dengan MPOB, uh, mungkin YB boleh kongsikan sedikit apa contoh-contoh produk R&D yang mungkin dah berjaya dikomersialkan ataupun mungkin yang masih belum berjaya dan benda tu sebenarnya dah kita lakukan. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit. Baik, sebenarnya kalau kita lihat lah, kalau kita pergi ke supermarket, ni simple lah, pergi supermarket,
Sebenarnya 70% barang-barang yang dekat supermarket itulah sebenarnya dia ada di konten daripada minyak sawit lah. Itu tu kalau kita makan apa nama tu, apa creamer, kan kita makan coklat, Milo, kek, biskut, shampoo, sabun, ubat gigi, kan, body care, kan semua produk ni sebenarnya mengandungi minyak sawit dan ini hasil daripada R&D yang dilakukan oleh MPOB lah sebenarnya, dilakukan oleh MPOB. Baik, kemudian yang terkini sebenarnya dia ada macam saya katakanlah dalam ada satu kita panggil unsur dalam dipanggil phytochemicals, dia tocotrienol dan juga tocopherol. Baik, tocotrienol ni bila dia buat kajian dia mengatakan dia antara kita panggil bahan kandungan yang sangat bagus sebagai apa antioksidan dan juga sebagai untuk kesihatan jantung. Dan benda ni memang dah ada di market dan harga dia, saya ingat setakat ni ada 3 syarikat yang mengeluarkan, iaitu KL Kepung, nama dia daripada syarikat Davos, kemudian Sadabi pun dah keluarkan juga, dan juga yang terakhir saya ingat daripada Sawit Kinabalu lah, mereka mengeluarkan apa tocotrienol ni lah. Dan ni saya rasa antara latest. Baik, kemudian satu lagi sebenarnya banyaklah apa nama tu hasil-hasil kajian MPOB, ada yang dah dikomersialkan, ada yang belum. Cuma saya sebenarnya hari ni kalau di parlimen pun saya sangat menekankan tentang penggunaan PKC, pump kernel cakes atau pump kernel expeller ini untuk dijadikan makanan haiwan lah. Sebab kalau kita lihat hari ni boleh katakan almost 100% daripada makanan ternakan kita ni kita import lah, jagung kita import. Dan jagung yang kita import tu dipanggil lah jagung grain corn, jagung bijirin, dia bukan sweet corn. Walaupun di parlimen, saya tanya di parlimen, menteri jawab tanam kat Sarawak, tanam kat Johor, itu semua lah ada sweet corn. Ya, sweet corn. Grain corn ni dia perlukan kita panggil dalam 120 hari untuk dia boleh diharvest, boleh matang, boleh dituai, dan dia perlukan period terakhir tu dia perlukan cuaca yang kering, panas dan kering, supaya apa ni biji ataupun jagung tu boleh tahan lama, tak kena kulat. Dan kita di Malaysia tak ada cuaca macam tu lah, ya, tak ada cuaca macam tu. Sebab tu alternatif yang kita adalah bagaimana kita boleh menggunakan palm kernel expeller dan juga palm kernel cake ini untuk menggantikan makanan haiwan. Hari ini kita jual ke ekspor ke Korea, ekspor ke New Zealand untuk kegunaan industri ternakan. Walaupun pada awalnya dia mengatakan sebab crude fiber tu tinggi melebihi 11%, tak sesuai untuk apa nama tu ayam dan itik, tetapi MPOB dah punya teknologi fermentation yang boleh menurunkan apa nama tu crude fiber tu daripada 15-16% kepada bawah 11%, dan dia dah boleh digunakan sebenarnya untuk makanan ayam dan itik lah. Ini antara yang saya boleh ulas lah. Hari ini kita semua maklum yang yalah, dengan datang teknologi AI dan sebagainya, dunia more on memilih ekonomi yang lebih sustainability, yang Ya. depan. Bagaimana Wabi melihat sektor, khususnya lah sektor perladangan komoditi kita ataupun sawit khususnya, yang mana saya percaya contoh dalam konteks perladangan sebagai contoh, kita lihat banyak sisa-sisa ataupun bahan-bahan tanaman atau di perladangan itu sendiri. Contoh kalau kita lihat penanaman semula yang mana ada certain tempat tu kadang dibakar, ada tempat tu macam uh, apa namanya ditanam, ditimbuskan tanah dan sebagainya. Bagaimana Wabi melihat untuk kelestarian alam ni dalam sektor perdagangan khususnya? Wujudkah satu kajian ataupun R&D yang mana kalau tadi kita cerita dari segi minyak masak pun boleh recycle, kalau dari segi perladangan tu sendiri, adakah ada sebarang usaha ataupun R&D berkaitan apa namanya hasil sisa bahan sawit? Baik, sebenarnya kita kalau bercakap soal biomass ni, sebenarnya kita Malaysia dia quite advanced tau. Sebab tu kita dah tak ada lagi bakar. Kalau kata ada bakar tu bukan ni lah, mungkin saya pun tak tahulah. Tapi sebab memang dalam kita punya MSPO ni, kita dah amalkan dia panggil zero burning lah. Zero burning. Baik, sebenarnya dalam industri sawit ni, kalau dia punya, apa nama, sebab saya lama kat Indonesia 11 tahun, saya panggil limbah lah. Dia punya, apa nama tu, bukan byproduct. Uh, kalau kita olah minyak sawit tu kan ada byproduct tu. Jadi hari ni byproduct tu kita boleh gunakan untuk generate apa nama tu green electricity tau.
Dia panggil biogas plant. Jadi dia tak membazir. Dan kita tidak bebaskan karbon. Lepas tu kita hari banyak syarikat-syarikat yang dia capture balik dia punya apa nama tu gas methane daripada kolam dia, effluent pond dia untuk menghasilkan green energy dan dia supply kepada TNB. Itu satu. Baik, yang kedua, kita panggil kita tak ada sistem kita bakar lagi. Memang kita bakar. Jadi makna dia kalau ada kata bakar, makna mungkin dia tak mengikuti apa perkembangan lah. Ini memang standard MSPO. Baik, yang ketiga sebenarnya minyak sawit ni dia lestari tau. Baik, contoh macam apa yang akan saya buat di Terengganu insya-Allah dan saya dah ada dia punya plan dekat Sungai Balau, Sungai Balau di Jeli Kelantan. Baik, hari ni kita bercakap soal kita tahu apa nama tu sawit ni kan dia absorb carbon kalau tak silap saya lah. 1 hektar dia kalau kita panggil tropical virgin jungle ni dia ada carbon stock dalam tu lebih kurang 420 tan untuk 1 hektar. Tapi kalau sawit ni dia boleh absorb lebih kurang 80 tan hektar carbon lah, carbon daripada atmosfer kan. Kemudian dia akan convert jadi batang, daun, pelepah, buah dan sebagainya. Sebab tu hari ni kita dah ada teknologi dipanggil pyrolysis. Pyrolysis lah di mana kalau tanda kelapa sawit ni kita biarkan dia mengeput, dia akan bebaskan karbon ke udara. Tapi hari ini kita ada satu sistem dipanggil pyrolysis di mana kita tidak bakar tapi kita panas, kita heat apa nama tu sama ada shells ataupun tandan kosong tu kita heat dia dan kita convert dia menjadi biochar. Biochar ni dipanggil activated carbon. Di mana biochar ni bila dia jadi carbon, dia boleh bertahan sampai 1,000 tahun tau. Jadi makna dia kalau dia mereput, dia akan bebas karbon. Tapi kita tak reput, kita jadikan sebagai activated carbon dan kita kembalikan tanah dan dia boleh bertahan dalam tanah hampir 1,000 tahun. Cuma teknologi ini masih lagi tidak dijalankan secara meluas. Tapi Alhamdulillah saya dengan kawan saya daripada Carbon Zero, kita dah ada 7 tan apa nama tu plan di Jeli Kelantan. Dan doa-doakanlah mudah-mudahan TDM akan jadi kita panggil apa syarikat swasta pertama yang melaksanakan apa ni program ni lah. Jadi bila kita proses dia apa ni biomass ini tadi, kita akan dapat activated carbon. Baik, activated carbon ni diguna untuk apa? Digunakan untuk industri, contoh sebagai penapis air. Baik, baru ni di Sungai Udang bila mereka nak buat incinerator, mereka nak convert jadi waste to energy. Mereka juga menggunakan activated carbon untuk menapis toxic gas lah. Dan bila saya tanya, mereka kata mereka gunakan biochar. Dan sama juga kalau kita panggil Shell kita yang kita hantar ke Jepun, mereka akan buat benda yang sama. Mereka akan convert apa nama tu tempurung sawit itu akan menjadi activated carbon dan dia kita anggap sebagai carbon stock lah. Kemudian di sana kita akan dapat apa nama tu dipanggil wood vinegar, wood vinegar. Dan wood vinegar ni sebenarnya adalah very good sebagai insect repellent. Jadi kalau kita ada masalah serangga, kita tak perlu lagi guna chemical, kan? Kita menggunakan pesticide, kita boleh gunakan apa nama tu byproduct daripada proses pyrolysis ini tadi untuk sebagai insect repellent. Dan ketiga proses ini tadi kita boleh dapatkan gas hidrogen di mana kita boleh generate green electricity lah. Jadi macam saya katalah sebenarnya di dalam industri sawit ni sebenarnya kita advance dari segi R&D dan juga sebagainya, tapi tidak dijadikan secara komersial besar-besaran lah. Baik, terima kasih Wabi. Saya ralik dengar apa ni kupasan Wabi tentang teknologi-teknologi baru dan idea-idea tadi. Maka apa yang boleh saya rumuskan awal ni saya nampak memang industri sawit ni adalah industri yang macam Wabi sebut yang lestari, yang maknanya dia bukan merosakkan. Ya, Dan ya, maksudnya kalau Malaysia sendiri sebagai antara pengeluar utama dan position kita sebagai negara yang apa namanya kat sini mengkomersialkan R&D tadi pada saya ada satu 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 perkara yang menarik lah untuk kita punya ekonomi pada masa depan. Baik, Abi, untuk sesi atau slot seterusnya ni, saya buka ruang kepada semua rakan-rakan semua untuk bertanya soalan. Uh, so Q&A lah session dengan Abi. Silakan.
jemput semua kawan-kawan. Kalau ada soalan boleh unmute dan tanyakan terus kepada YB, ataupun mungkin nak tanyakan di ruangan komen boleh juga. Silakan. Baik, sementara kita tunggu kawan tanya soalan. Okey. Saya tambah sikit lah kan. Kalau sebelum ni kita lihat apa nama tu industri sawit atau lebih saya cakap minyak sawit ni, orang akan lihat dia sebagai apa nama tu makanan, minyak goreng dan sebagainya. Sebenarnya penggunaan dia luas lah. Dia bukan sekadar tu saja. Dia juga boleh dijadikan sebagai lubricant. Baik, hari ni bila berlakunya konflik tenaga gini, orang dah melihat pula sawit ni sekarang ni daripada dia dihidangkan di meja, dia dah digunakan dalam tangki kan. Kan? Digunakan tangki. Sebab tu kita lihat, saya ingat hari ni kan Datuk Seri Zaid Hamidi pun ada, saya ingat dia buat statement bila dia melawat oleochemicals KLK, dan dia mengeluarkan beberapa statement, dan saya dapati statement yang dia keluarkan tu sama dengan statement yang saya tulis dalam artikel saya pada bulan Mac yang lalu lah, tentang penggunaan biodiesel lah. Dan saya rasa sudah sampai waktunya sebenarnya dunia kena melihat. Sebenarnya dunia dah melihat, Eropah dah pakai lama. Cuma kita di Malaysia, kita mesti ada strong political will untuk kita pergi lebih jauh kepada industri biodiesel ni. Pertama macam saya kata tadi, supaya kita boleh mengurangkan pembebasan karbon ke udara, mengurangkan global warming yang kesan nanti kepada rantaian makanan lah. Itu yang lebih penting. Kemudian yang kedua, dia boleh sebagai penampan kepada bila berlaku krisis macam ni kan. Dia kata, what choice do you have? Are you short of, kita panggil fossil fuel? What choice do you have? Yes. Kita kat Malaysia ni kita ada option. Kita ada CPO lah. YB, kalau dulu kita nampak apa nama dia, zaman Pak Lah lah, waktu tu zaman yang kita nampak pengkhususan fokusnya tentang apa ni, agro makanan, tentang teknologi yang berasaskan sawit dan sebagainya. Adakah hari ini dengan dunia era AI dan teknologi, macam tadi Babi sebut tentang apa namanya, kita ada potensi untuk kita kembangkan, tapi mungkin ada kekangan dari segi kepakaran ataupun bakat ataupun sumber manusia. Bagaimana Babi melihat benda ni? Dia sebenarnya kalau kita cakap soal IoT ya, sebenarnya penggunaan drone dan sebagainya, sebenarnya kita dalam kita panggil kita dah agak advance, sebab hari ni bukan saja MPOB yang macam Sandabi, KLK, mereka dah punya mereka punya sistem sendiri di mana mereka boleh kita panggil terbangkan drone, dan mereka punya data sendiri, dan mereka boleh tahu melalui image yang dirakam oleh drone tu, mereka dah boleh tahu every single pump tu dia punya sakit ke, performa dia bagus. Sebab ini kita dah ada, kita tak ada masalah. Cuma yang masalah besar pada Malaysia adalah mechanization. Walaupun kerajaan memberikan insentif, tapi kita too slow on mechanization lah. Sebab saya sendiri pun bila saya masuk sebagai board director MPOB dulu, saya antara yang bercakap minta supaya kita tubuhkan satu research khusus untuk buat research mechanization. Sebab tu kita tubuhkan waktu tu nama dia MARCOP, Mechanization and Automation Consortium, research consortium of palm oil lah. Cuma masalahnya, macam saya kata lah, sebab idea saya dulu, kalau boleh MARCOP ni, bukan kita tak nak terlibatkan hotel-hotel industri sawit, tapi bagusnya kita kena bawa, kita panggil tenaga muda daripada luar. Kadang-kadang mereka melihat industri industri reka cipta ni, mereka mungkin melihat daripada sudut yang lain. So kalau kita bawa otai-otai industri sawit, mereka ni benda yang sama lah. Sebab tu saya rasa agak slow. Kerana saya sempat setahun lebih lah dengan Markot, kemudian saya keluar sebab saya nak masuk bertanding PRN Melaka dulu kan. Ya, sebab tu saya di Parlimen sering saya tanya soalan tentang Markot, dan hari ni kita tak dapat lihat satu hasil yang betul jitu yang dihasilkan daripada Markot, walaupun mereka mendapat geran padanan 30 juta daripada industri dan 30 juta daripada kerajaan. Saya sendirilah sebagai ahli parlimen, saya monitor, saya tanya di parlimen, kita tak nampak satu hasil yang betul-betul kita panggil dapat digunakan sepenuhnya bagi mengatasi penggunaan tenaga asing yang datang ke Malaysia.
Walaupun begitu, kita tak nafikan dari segi sistem pengangkutan sawit tu kita dah buat mechanization. Yang kita gagal untuk nak mechanizekan sebenarnya adalah harvesting tu. Kalau kata panggil pembajaan, kita dah ada uh, kalau kami di KLK, kami dah gunakan Vicon spreader di mana kita boleh connect dengan kita punya handphone dan kita boleh tahu 1 minit, 1 jam tu berapa banyak kilo baja dah applykan, dia punya kawasan, semua tu kita dah ada teknologi tu lah. Cuma yang agak perlahan lah sebenarnya teknologi bagaimana kita nak teknologi menuai sawit itu yang kita agak sampai hari ni belum ada satu jawapan lah. Jadi kalau tanya saya apakah kita punya R&D dianggap berkembang, saya kata yes, berkembang, kecuali satu sektor lah, sektor penuaian buah sawit itu yang kita belum bertemu satu jawapan yang tuntas. Makna kata kat sini kalau kita berjaya dalam R&D tu, dari aspek guna tenaga tu kita boleh minimiskan lah manual manusia lebih kan. Ya, betul, betul. Baik Obi, ada soalan. Betul. Sebab dia macam ni, sebab macam kita kata ni, kita hari ni, saya ingat hampir 90% lah pekerja di industri peladangan ni memang kita bawa daripada luar. Dan ni satu yang sangat bagi saya risiko dia tinggi lah. Contoh kalau kata Bangladesh ataupun Indonesia kata okey, tidak benarkan pekerja dia datang ke Malaysia. So kemungkinan industri sawit ni akan collapse tau. Faham. Okey. Okey Obi, ada soalan di Ya. ruangan chat daripada Muhammad Yusuf Nizam. Dia tanya, Mm-mm. Salam Obi, Soalan. alge biodiesel boleh dijadikan atau berpotensi sebagai alternatif untuk menggantikan biofuel ke? Ya, saya ingat Petronas dah ada teknologi ni ya. Dia algae juga, mereka menggunakan algae untuk menghasilkan biofuel ada. Tapi saya tak ada maklumat tentang tu lah. Tapi saya tahu ada. Petronas dah ada teknologi tu. Baik. Soalan seterusnya daripada Sarah Muhammad Mistri. Dia tanya, Salam YB, apa Salam. emerging jobs yang semakin diperlukan dalam industri sawit? Apa dia? Balik ulang. Emerging job, maksudnya mungkin future job dalam industri sawit ni. Baik, saya kalau melihat sebenarnya adalah harvesting lah. Kalau kita boleh reka cipta satu mesin ke, satu gadget, whatever it is. Pertama dia boleh identify buah masak, buah tak masak. Sebab penting sawit ni sebenarnya, dia punya ripeness standard tu kena betul. Kalau ripeness standard tak betul, kandungan minyak dia rendah. Jadi rugi kita punya harvesting cost sama, tapi bila kita cakap soal extraction rate dia rendah kan. Itu kita tak nak. Sebab tu setakat ni kita masih menggunakan secara human optic. Kan kita tengok kan. Lepas tu dia adalah betul kita harvest. Tapi setakat hari ni saya ingat walaupun dalam TOT baru ni MPOB ada tunjukkan cara, tapi ialah mungkin dia kita panggil kos dia yang terlalu mahal, operational cost yang tinggi, jadi dia tidak feasible untuk kita gunakan secara komersial di sektor peladangan lah. Tapi kalau yang bertanya tu dia researcher, dia boleh invent satu alat untuk menentukan tahap kemasakan buah sawit dan boleh di-harvest. Saya ingat itu memang sangat diperlukan untuk masa depan. Baik, Abi. Seterusnya ada soalan daripada sahabat kita, Abu Kaulah. Salam YB. Waalaikumsalam. Berdasarkan diskusi malam ni, sebagai seorang yang ada pengalaman maupun kepakaran dalam bidang perladangan dan komoditi, saya faham bahawa konflik Asia Barat ini menyebabkan isu minyak dan tenaga. Lalu kesannya adalah pada kos operasi peladangan, komoditi dan sebagainya, termasuk transportasi, machinery dan domino effect-nya adalah kos-kos barangan akan meningkat secara mendadak kerana keterlibatan komoditi-komoditi ini dalam penghasilan barangan asas rakyat kebanyakan. Jadi sebagai solusi, Wabi mencadangkan pemberdayaan biodiesel sebagai penampan bila mana ada isu minyak dan tenaga ini timbul. Betulkah kefahaman saya ini? Ditanya Wabi. Soalan dia apa? Dia seolah macam dia recap balik lah. Dia nak tanya tentang Jadi kalau YB. kalau tu soalan dia betul lah tu. YB Soalan dia betul. punya cadangan solusi adalah biodiesel lah sebagai alternatif. Ya, betul. Saya rasa lah biodiesel. Baik, mungkin saya sambung sikit lagi lah. Baik, dia bila berlaku krisis di Asia Barat ni kan, macam saya katalah, 60 hingga 70% daripada operational cost di ladang tu adalah daripada pembajaan. Kan?
Jadi kalau kita kata kos untuk menghasilkan 1 tan buah tu, buah sawit tu katakan sekitar RM300 1 tan, maknanya dia 60% daripada kos itu adalah sebenarnya daripada pembajaan. Baik, kita bayangkan sebenarnya baja yang paling banyak digunakan dalam industri sawit ni dia dua je sebenarnya. Dia panggil nitrogen base dan juga kalium base ataupun phosphorus potash potash ataupun kita dalam bahasa Melayu itu panggil kalium, dan juga dia panggil phosphate ni dia pakai tak banyak lah. Dan sebenarnya kalau kita gunakan nitrogen base ni, dia sebenarnya 90% nitrogen base ni datang daripada sektor minyak bumi, kan. Jadi dahlah harga minyak bumi ni naik tinggi, kemudian transportation tinggi, sudah tentulah harga baja akan naik berlipat-lipat kali ganda. Dia akan beri kesan sebenarnya kepada sektor peladangan. Baik, cuma dia boleh comfort sikit biasanya bila berlaku krisis minyak bumi ni, krisis geopolitik ini, biasanya harga sawit akan naik juga. Kan? Tapi kali ini saya lihat dia tidak naik setinggi bila kita menghadapi zaman pandemik COVID. Dan hari ini kalau kita lihat future CPO price untuk bulan 5, bulan 6, dia dah pergi sampai 4,000 lebih lah. Sebelum konflik di Asia Barat ni, harga dia lebih kurang 3,900, 4,000. Sekarang dah jadi kepada 4,500. Jadi kelebihan dia, harga sawit akan naik, tapi kos juga akan naik. Kan? Jadi tidak berarti kita panggil keuntungan sebuah syarikat tu berlipat kali ganda. Tapi dia boleh cushion dengan kenaikan kos, tapi harga komoditi juga naik. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah pekebun kecil, sebab kita harus tahu daripada 5.6 juta hektar tanah yang ada di Malaysia ni, kita ada lebih kurang 1.3 juta hektar lah pekebun kecil. Yang ini yang dia orang pakai lori kecil, dia orang pakai Isuzu Trooper lah, pakai Toyota Hilux lah untuk angkat ni. Jadi sebab tu kebimbangan kita adalah bila pekebun kecil ni terkesan, dia akan menyebabkan kita panggil produktiviti mereka menurun. Sebab bila mereka tak nak bubuh baja mahal, sebenarnya dia kesan dia kepada kita panggil future F&B production tu sendirilah. Biasanya kalau sawit ni, any input yang kita beri sekarang, kita akan dapat lihat hasil dia 18 months onwards, baru kita dapat lihat dia punya hasil lah. Itu yang saya boleh ni lah. Baik, yang keduanya, saya melihatlah satu benda lagi yang kritikal bagi negara kita ni. Bila kita tengok berlaku krisis tenaga ni kan, krisis tenaga, berarti permintaan kepada biodiesel ni akan meningkat. Tetapi bagi negara Malaysia ni sebenarnya kita punya hasil yield per hektar F&B kita. Boleh saya gunakan istilah F&B ni, fresh fruit bunch. Kalau bahasa orang Melayu dipanggil TBS lah, tangkai tandan buah segar. Kita national average kita baru 17 tan lebih saja. Bagi saya terlalu rendah. Sebab tu saya selalu bercakap di parlimen. Kerajaan perlu lakukan sesuatu untuk kita naikkan kita punya national average kita daripada 17 pergi ke 19, pergi ke 20. Ini masalah kita. Baik, bila kita tengok data statistik menunjukkan bahawa masalah utama yang berlaku dalam negara kita hari ini, sebab tu zaman COVID itu, bila harga minyak sawit naik sampai 8,000, saya bekerja 30 tahun lebih dalam industri, pertama kali saya lihat harga sawit naik sampai 8,000 zaman COVID dulu. Jadi menyebabkan kita panggil kita pokok yang sepatutnya kita tumbang, dia tak tumbang kan tau. Dia panggil aging palm, akhirnya dia keep on harvesting, tapi baja tak bubuh kan. Akhirnya apa yang berlaku hari ni? Sebab tu kita lihat fenomena yang berlaku pada kita inilah kita punya average yield kita kekal rendah. Sebab tu saya bercakap di parlimen supaya kerajaan perlu mengambil satu inisiatif. Bagaimana kerajaan perlu memberikan bantuan keuangan bukan sahaja kepada pekebun kecil tetapi juga kepada syarikat-syarikat kecil. Supaya mereka boleh speed up, boleh mempercepatkan proses penanaman semula ni, supaya apa? Supaya pokok-pokok yang aging palm ini yang hasil dia rendah dapat kita tukar dengan progeny baru
yang mana hasil dia lebih tinggi dan juga kadar peran minyak dia lebih baik. Sorry ya, Ya, nak pusing tadi pun. Tak tengah dengar tu. Saya nak jawab. Satu lagi ya. ya, Oh, sorry ya bos. ya, silakan. Terus ada soalan ke? Baik, kalau Silakan. tak ada saya sambung. Sebab saya bercakap di parlimen. Okey, YB, teruskan. Kita kesian industri ni. Industri ni antara industri yang dia dicukai terlalu berat tau. Dia ada cukai ekspor, lepas tu ada windfall, dia bayar cukai tanah. Kan kalau Sabah dan Sarawak ada lagi additional extra apa dia panggil tax kerajaan negeri ambil. Kan? Jadi masalah ni kita lihat sedangkan industri sawit ni dia merupakan industri ketiga terbesar penyumbang kepada kita punya KDNK kan ataupun GDP negara. Tetapi saya lihat kerajaan tidak membantu sangat industri ni sebab kalau saya lihat peruntukan yang diberikan kepada MPOB tu saya ingat saya lupalah data dia. Tapi saya ingat terlalu rendah kepada industri ini lah. Baik, sebab tu saya bercakap kerajaan hari ini dia mengenakan windfall tax bila harga CPO tu di atas 3,500 kalau tak salah saya. Dia ada dia punya rate lah 3%, 4%, 7% dia akan kenakan dia panggil windfall levy ya. Windfall levy. Dan windfall levy ni mereka kutip setahun lah, lebih kurang dalam 1 bilion lah. Dan saya jangkakan dengan harga CPO yang tinggi hari ini, kemungkinan besar kerajaan boleh mengumpulkan sebanyak 1.5 hingga 1.8 bilion setahun daripada windfall levy ni. Tapi kerajaan bagi ke industri untuk melakukan penanaman semula dia panggil grant bantuan mana kalau dia bagi 14,000 hektar untuk pekebun kecil persendirian, manut dia 7,000 kena bayar balik, 7,000 dianggap sebagai grant. Tetapi dengan jumlah yang 100 juta ni, dengan duit yang diambil sampai 1 bilion lebih ni, saya rasa macam tak berbaloi lah. Jadi semalam pun bila kami adakan lawatan ke Felkra, sebab saya juga daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen tentang alam sekitar, sains dan peladangan, kami melawat Felkra dan di sana pegawai MPB turun dan kami berbincang. Dan memang sebenarnya apa yang saya cakapkan di Parlimen itu betul. Betul. Dan agensi Israel sangat mengharapkanlah supaya kita panggil nasib mereka dapat dibela melalui ahli Parlimen. Kita bercakap di Parlimen lah. Macam saya katalah dan sekarang kalau kerajaan boleh kutip sampai 1.5-1.6 bilion, kenapa tidak bagi lebih kita bagi 500 juta atau 600 juta kepada industri untuk mereka mempercepatkan proses penanaman semula lah supaya maksud saya menjelang 2027 atau 2028 nanti kita punya average national yield kita boleh naik kepada 19 tan dan hasil CPO kita boleh menjangkau mungkin 21 tan, 22 tan. Jadi kalau kita gunakan, kita panggil 5 tan untuk biodiesel, dia tidak menjejaskan ekspor CPO kita ke luar negara. Baik, Wabi, terima kasih atas pencerahan tersebut. Kita teruskan soalan daripada sahabat kita di ruangan chat daripada Ahmad. Dia tanya, Salam Wabi. Salam. Mohon maaf jika sedikit lari sedikit daripada topik. Dia tanya, apakah nasihat atau cadangan daripada YB untuk kami sebagai pelajar degree pengurusan ladang yang ingin mencuburi industri ini? Nasihat. Nasihat. Baik, saya sebenarnya kalau Indonesia kata angkat jempol lah. Sebenarnya rakyat Malaysia dia tidak terdedah dengan industri ni tahu. Sebenarnya industri peladangan ni bagus. Contohlah kalau kita bagi adik yang bertanya tadi dia belajar dalam sektor peladangan kan. Dia kalau join syarikat swasta contoh macam Kuala Lumpur Kepung, Siadabi, IOI dan sebagainya. Sebenarnya sebenarnya kreatif sebab pertama mereka dapat rumah free. Mereka dapat air free, mereka dapat elektrik free. Internet dikasih, rumah komplit dengan furniture semua. Kan motor dapat motor free, lepas tu kalau dia kahwin anak pergi sekolah dapat kita panggil allowance dan sebagainya. Kan jadi kalau kata dia punya gaji tu pasti bersih, take home pay tu bersih lah. Memang saya galakkan lah. Kalau kata dia nak jumpa saya personally pun boleh, apa nasihat saya sedia lah. Sebab saya memang sebenarnya industri bagus. Kalau dulu-dulu zaman saya masuk ladang ya, estate dulu tahun 80
5 dulu betul lah. Siang kita bekerja, malam kita menangis. Sebab estate pertama saya lah di ladang kekayaan di Paluh sana. Jadi daripada Paluh tu nak pergi Kayan, itu kan 17 per kilometer jalan tanah merah. Jadi bila hujan tak boleh keluar, licin kan, ya, susah. Tapi hari ni majority estate sebenarnya ada kat sebelah highway kan. Sebelah highway. Jadi bagi saya, kalau bagi saya lah, berikan tumpuan dan fokus kepada industri perdagangan. Saya rasa ini suatu career, satu career yang sangat bagus untuk rakyat Malaysia lah. Tahniah lah kalau masuk universiti belajar dalam bidang perdagangan. Pandai kena buat career talk weh. Baik, seterusnya soalan daripada sahabat kita Izhar Azmi. Salam Abi. Bolehkah Wassalam. syarikat kerajaan negeri sediakan kemudahan atau logistik pengangkutan yang menggunakan bis 100 untuk kepada pekebun kecil? Baik, saya tak boleh nak jawab sebab ini saya tidak jadi kerajaan. Tapi macam saya lihat bila saya mengadakan sesi soal jawab dengan petani-petani pesawat padi di parlimen saya, Dr. Azman Ibrahim, Exco Pertanian Terengganu, dan juga Datuk Tuan Exco Pertanian Kelantan datang. Bila dipertanyakan oleh pesawah-pesawah, kata bagaimana dengan harga diesel sekarang, apakah kerajaan. Jadi saya rasa kerajaan Terengganu Kelantan, mereka ada allocation. Sepatut petani pesawat padi ini sepatutnya mereka di bawah Kementerian Pertanian, mana pusat. Tapi bila kerajaan negeri dia ada allocation funds lagi, dia sebenarnya boleh aja dia membantu rakyat-rakyat dia untuk beri dia sikit, kita panggil bantuan cash untuk meringankan beban minyak yang mahal. Cuma nak menggunakan B100 untuk ni saya tak boleh nak jawab sebab hari ni Malaysia tak keluarkan lagi B100 untuk komersial. Tapi saya diberitahu oleh anak saya, dia kata di KLK mereka dah mula menggunakan B100 untuk kenderaan-kenderaan traktor mereka di beberapa buah ladang milik KLK lah. Tapi secara komersial B100 belum ada lagi. Yang ada baru B7, B10, dan walaupun kita ada B20 tapi cuma ada di Langkawi, di Labuan dan juga di Sarawak. Kalau B15, Menteri baru cakap lah nak buat B15 lah. Jadi saya tak boleh nak jawab secara tepat. Cuma bagi saya kalau kerajaan negeri mereka punya alokasi macam Kelantan dan Terengganu, mereka bagi kepada pesawat padi. Ya, di luar kita punya subsidi yang diberi oleh kerajaan pusat, diberi oleh kerajaan negeri untuk meringankan beban mereka beli minyak yang mahal. Okay, Abi. Ada satu soalan yang terakhir daripada sahabat kita, Fuad. Salam YB. Tentang masalah kos baja dan yield, ada tak alternatif method untuk suburkan tanah? Boleh tak integrated farming diamalkan ala-ala teknik aquaponik dari tanaman sayur? Contoh sumber nitrogen dari najis ikan jadi alternation pada baja kepada sayur. Ala contoh seumpama dalam industri sawit. Mungkin Abi boleh respon? Baik, dia boleh aja sebagai kita panggil supplementary tu boleh aja sebab dia sawit ni dia menggunakan macam saya katalah 60 hingga 70% daripada operational cost sawit tu sebenarnya adalah di pembajaan sebab sawit ni digunakan baja banyak. Dia gunakan baja lebih kurang dalam sengat 8 hingga 10 kilo satu pokok setahun lah dia tinggi. Ya, tapi kebanyakan orang bila kita panggil bila harga baja tinggi, mereka yang tak punya financial cash flow yang kuat biasanya mereka cut down dia punya dosage. Bila dia cut down dia punya dosage, masalah dia 2 tahun selepas tu hasil dia akan berkurangan. Kita bimbang waktu harga minyak tinggi tiba-tiba buah tak ada. Kan rasa rugilah. Tapi sebenarnya tidak menjadi salah kalau kita ada pelihara ayam dan sebagainya, kita gunakan dia panggil bio organic fertilizer, whatever it is, boleh saja, tapi sebenarnya tidak mencukupi untuk sebuah pokok sawit yang kita panggil matured lah. Baik, satu lagi sebenarnya apa yang boleh kita lakukan adalah saya selalu bercakap lah, penggunaan EM sebenarnya, effective microbes, ya, yang boleh kita gunakan dalam bio-organic fertilizer. Cuma dia lagi segi dosis dia tak cukup, tapi dia sangat membantu untuk penyuburan tanah dan menjadikan dipanggil nutrient uptake tu lebih efisien lah.
Itu yang saya selalu bercakap zaman hari ni lah. Baik, Wi. So kita dah sampai ke penghujung kita punya talk pada malam ini. Saya kira hari ini ramai yang kenyang lah. Kenyang dengan maklumat, info dan input yang dikongsikan oleh YB. Walaupun ada term-term teknologi tu, okey ini kena study balik ni. Yang mungkin familiar. Okey, untuk yang terakhir ni YB, Ya. dan sebagai penutup juga, mungkin balik kepada kita punya topik hari itu tentang topik kita tentang konflik Asia Barat implikasi terhadap sektor perdagangan dan komuniti. Bagaimana YB boleh rumuskan dan simpulkan bagaimana untuk sektor perdagangan dan komuniti di negara kita di Malaysia ni boleh terus berkembang dan berdaya tahan walaupun datang pelbagai bentuk cabaran, rintangan ataupun konflik. Baik, terima kasih. Ini soalan bagus juga ni sebagai penutup sebelum saya landing. Dia sebenar, pertama sekali sebenarnya saya kata kerajaan mesti membantu industri ini. Kan, sebab masalah utama kita hari ini adalah kita punya produktiviti kita rendah. Macam kata kenapa rendah? Sebab jumlah pokok tinggi kita terlalu tinggi dan kita punya replanting rate kita sepatutnya kita rate penanaman semula kita adalah 4 hingga 5%, tapi setakat hari ini rate kita baru 2 hingga 3%, jauh tertinggal. Jadi kalau ini dikekalkan, saya ingat menjelang tahun 2028-9 kita punya average yield akan drop dan ini akan berikan kesan kepada sebab sawit ni macam saya kata lah, hari ni dia merupakan penyumbang ketiga terbesar kepada GDP. Jadi kalau dia sendiri dah drop, kita bimbang dia jadi macam industri getah lah. Dan dulu getah ni antara penyumbang utama kepada ekonomi negara, tapi hari ni jatuh teruk dan mungkin saya kata dah macam sampai maghrib lah. Pertama. Baik, yang kedua, kerajaan juga harus melihat tentang mekanisasi lah, walaupun kerajaan dah sebut bagi bantuan dan sebagainya, tapi saya rasa tidak cukup. Mungkin macam saya katalah, Markop itu sendiri perlu melihat, mengambil apa nama tu penyidik daripada disiplin yang berbeza, supaya mereka berdatang dengan idea-idea baru bagaimana nak menyelesaikan masalah mekanisasi dalam industri sawit. Baik, kemudian saya juga sebut di parlimen, kerajaan mesti menumbuhkan satu dana yang namanya dana bencana. Contoh macam hari ini bila di Sabah mereka kena penyakit nama dia Sutimol yang menyebabkan hasil sawit menurun, ganoderma dan sebagainya. Jadi kerajaan mesti mengalokasikan, kita panggil cukup bajet untuk bila industri ini menghadapi masalah serangan penyakit atau apa dia panggil outbreak. Jadi agensi-agensi berkaitan mempunyai dana yang cukup untuk melakukan perawatan dan pengawalan. Baik, dan yang ketiga, yang terakhirlah macam kita katalah hari ini, kita dah banyak hasil-hasil research dengan progeny baru, kita panggil yang benih-benih baru yang lebih berkualiti, yang boleh menghasilkan peram minyak lebih tinggi, tetapi kita panggil harga dia mahal dan kerajaan bagaimana boleh melihat untuk membantu supaya kebun kecil dapat benih yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Dan yang terakhir bagi saya adalah supaya kerajaan ni dapat melihat bagaimana hasil-hasil pendidikan daripada agensi-agensi seperti MPOB ni dapat dikomersilkan supaya industri ini akan kekal dia panggil resilient lah, akan kekal stabil hingga sampai bila-bila lah. Itu yang dapat saya simpulkan dalam program kita hari ini lah. Baik Wabi, Alhamdulillah selesai sudah kita punya talk series kita pada malam ini. Yang mana pada saya pada hari ini begitu banyak input, insight, maklumat yang disampaikan yang pada saya dia ibarat seperti macam dengan kuliah, lecture. Yang mana saya sendiri personally bukanlah dalam bidang ataupun industri ini, tapi saya dapat maklumat input-input yang menarik, sisi-sisi yang menarik yang pada saya banyak idea-idea yang dikongsikan tadi pada saya kalau kita berjaya aplikasikan dia beri impak yang baiklah kepada Ya, negara dan masyarakat. Terima kasih YB sekali lagi ucapkan sama-sama. dan untuk akhirnya untuk makluman sahabat-sahabat dan kenalan semua
Kita takkan terhenti di sini. Kita akan ada sesi-sesi kita yang lain yang akan kita tampilkan pimpinan dan juga profesional daripada PAS untuk berkongsi dan respon berbagai isu semasa yang kita akan kongsikan. Baik, untuk akhirnya, terima kasih kepada semua dan kita tangguhkan kita punya sesi pada malam ini dan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah. Barakallahu fiik.